yang dijahit dekat baju. Kita hanya mampu bawa aset emas sahaja. Contoh yang berlaku peperangan antara Vietnam dan Amerika. Warga Vietnam lari negara kita dekat Kemaman, Terengganu. Hanya bawa ketulang grek emas yang dijahit dekat baju. Mereka boleh mula hidup, mula meniaga dengan menjual ketulang grek emas yang dijahit dekat baju. Tuan-puan, semua kita harapkan yang terbaik, itu betul. Tapi perlu diingat, kena bersedia yang terburuk. Sebab tu selalu saya bagi tahu, walaupun kita ni banyak duit, tetap juga kita kena buat simpanan emas. Sebab emas disifatkan insurans kepada nilai duit kita, insurans kepada nilai kekayaan kita. Kita buat juga. Bukan semua duit kita ni ditukarkan dalam bentuk grek emas. Itu salah, tak ada ilmu, tak boleh. Sebab apa? Sebab duit kegunaan harian. Hakikatnya kita memerlukan duit untuk teruskan hidup. Jadi bukan semua 10%, 20%, 30% sahaja. Kita bekukan secara konsisten dalam bentuk grek emas, insya-Allah. Contoh gaji kita 1,000, kita bekukan dalam bentuk grek emas 100 satu bulan, 200 satu bulan, itu sahaja. Kita buat secara konsisten. Juga kena tahu, tak boleh beli sekali lepas tu sepi, tak boleh. Tidak akan berjaya dengan tabungan emas. Sebab apa? Sebab ada orang bagi tahu saya kan, Cik Khairul Ali dulu dia beli emas 1 gram ni hanya 140. Saya tanya dia balik, sekarang awak dah ada berapa gram? Dia bagi tahu cuma ada 1 gram, tidak akan mengubah apa-apa. Sebab apa? Sebab dia beli emas ikut kawan-kawan, ikut-ikutan saja. Dia tak ada matlamat yang jelas, target. Untuk apa beliau buat simpanan emas? Tuan-puan, kalau kenaikan harga 1 gram 1,000 sekalipun, kalau sekadar tuan-puan ada 1 gram, tak akan mengubah apa-apa. Keuntungan emas yang ketara bukan kepada kenaikan harga, tapi dah berapa banyak tuan-puan mampu simpan. Itulah keuntungan emas yang ketara. Sebab tu sebelum kita nak buat simpanan emas, kita kena ada target. Untuk apa kita buat simpanan emas? Dana persaraan, umrah, haji, deposit rumah, dana pendidikan anak-anak. Apabila kita ada target, tuan-puan, kita akan bekerja ke arah itu. Kita akan jadikan simpanan kita ni, simpanan emas kita ni sebagai prioriti keutamaan. Jadi kita akan bekerja ke arah itu. Kita tidak akan berhenti buat simpanan sebelum capai target, insya-Allah. Jadi dapatkan nombor ahli orang keberapa simpan emas secara percuma. Link di profile TikTok saya.